Salam guys, bersama aku lagi Naim Cruises. Hari ni aku main casting di kawasan kampung halaman aku juga, Sungai Aceh, Provinsi Naam, di Dubai. Ni aku main kawasan longkang besar ni. Dan aku nampak something lagi. Ular. Bodoh, kawan kan kamu. Dekat ular tu ada something kot, ikan. Ada ikan, aku rasa macam sama ada toman, anak toman ke apa tak tahu. Try. Nampak ni ada something. Saya pakai apa dah. Kita pakai Mino daripada Shimano. Kita set UL tu. Set UL. Okay, pakai Shimano Miravel size 1000. Lepas tu ni kena cenik mampui. Tali 6 pound daripada kena cenik juga. Dewa Mino daripada Shimano. Ulak tadi tu. Ulak tengah berenang tadi ada ikan ni ikut. Anak ulak sendu. Tuh. Anak sendu. Nampak bulat atas kepala tu, dia punya logo. Logo rasmi Ulak Senduk. Bulan. Pensel kecil. Strike guys. Aku pergi tutup record padahal. Oh, gasak weh. Akhirnya ke PB dah. Tak ada boleh bulan pun nampak. Tahu-tahu ada makan. Nak naik dah tinggi ada. Woohoo! Bulan semega. Memang duk main bulan pakai apa gewang ni, tapi tak tahu tak bulan ada tadi. Aku ingatkan ada PB. Ya guys, alhamdulillah tak kumpul guys. Oh, pakai gewang daripada Shimano lah. Gewang kecil makro good lure daripada Shimano. Tak kumpul petang ni. Woi, kasak kau saiz. Dah lah telefon tak bawa. Telefon tak bawa. Terlupa buat telefon.
Ni Shimano Rice. Shimano Rice Sport tak, aku lupa nama dia. Shimano Rice Short D-Lite 35G SS. Terbaik, tak kumpal petang ni. Good size. Baik. Alhamdulillah. Hano. No. Kita release lah. Sebab ikan ni tulang banyak nak makan malam. So kita release ikan ni. Kembali ke asalmu. Kelepuk. Bye. Bye ya. Udah, ikan apa pipi? Apa tu? Oh, kawan kita serat, kawan kita serat. Ikan apa? Bulan. Aduh. Oh, bulan sini kasar tu, tengok tu, dia tak boiling tau. Haha. Boiling apa bulan orang cok oh. Pelik tu mana api pikok lah. Okay, jom balik. Sudah maghrib, sudah azan, kita balik. Boleh sekok ya, tak kumpau. Jadi ya tu. Tengok tu orang tua aku. Ni keliling ni pot mancing. Salam guys, selamat pagi. Hari ni aku berada di kampung aku. Masih lagi berada di kampung aku pagi ni. Hari ni nak balik lah. Kemarin aku dapat sekok je ikan bulan tu. So tak ada lah haruan ke pikok ke apa, tak ada. Tak galak pun, tak menyambat pun. Sebenarnya aku nak try casting kat depan rumah aku pula sebelum aku balik. Sebelum aku balik, kita try dulu. Ada sikit masa lagi boleh aku untuk mancing sekejap. Mungkin dalam sejam, mungkin dalam tengah jam macam tu. So aku nak try layan apa yang ada dalam parit ni lah. Tapi lampu macam ada bulan. Oh, bulan sama. Bulan menyambar dia, bulan campuran. Haha, baby tarpon strike. Baby tarpon. Saya ni banyak kat sini. Alamak. Duduk dia. Baby tarpon guys, baby tarpon. Semua saiz je. Apa je tu? Lompat. Ya, berjaya. Tak kumpau aku pagi ni. Walaupun kecil, jadilah. Udah jom balik. Masa aku dah dekat 10.30. Ke sekolah aku nak balik. Marilah kita pulang ke rumah. Rumah aku dekat ya. Nak balik Kuala Nerang balik. Tak kumpau. Tapi tu lah, saya besar tak ada, saya kecil makan. Itulah, cadar rezeki. Next video kita repeat balik. Okay, terima kasih semua telah menonton. Bye. Assalamualaikum. See ya. Peace you.